وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت قربة معلقة فقام فشرب منها. Ummu Sulaim radhiyallahu anha bercerita Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya dan melihat ada bekas air kirbah yang sedang tergantung, maka Nabi pergi dan Nabi minum terus daripada kirbah itu. وكأنه لم يبقى إلا ماء قليل فيها ويسير وراء الماء فلم ير فيه شيئا فشربها فلما رأته شرب منها ووطأت ثم شفته الكريمة لما خرج قمت إليها فيها قطعته فاتخذته ركوة أشرب بها تبركا بمكان شربه صلى الله عليه وسلم وصيانة له عن الابتذال وهكذا كان الصحابة في تعظيمهم لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nabi SAW pergi ke kirbah itu dan Nabi tengok air dalam kirbah itu cuma tinggal sedikit sahaja. Maka Nabi lihat dalam kirbah itu, Nabi boleh nampak air itu sedikit dan Nabi boleh nampak isi kandungan dalam kirbah itu dan isi dalam air itu. Nabi nampak tidak ada perkara yang memudaratkan, tidak ada kotoran ataupun haiwan. Maka Nabi nampak air itu selamat, sebab itu Nabi minum terus daripada mulut kirbah itu. Maka kata Ummu Sulaim, setelah Nabi SAW keluar daripada rumah, maka aku pergi, aku potong mulut kirbah itu. Sebab mulut kirbah itu tadi telah bersentuh dengan bibir Rasulullah SAW. Maka mulut kirbah yang telah bersentuh dengan bibir Nabi SAW itu aku ambil, aku potong, aku simpan. Dan aku buat untuk minum, untuk mengambil keberkatan. Maksudnya, disimpan bahagian itu dan dia celup dalam air untuk diminum, untuk mengambil berkat, kerana itu ia telah bersentuh dengan mulut Nabi, bibir Nabi SAW. Dan juga dia potong itu supaya dia dapat menjaganya dengan lebih teliti supaya dia tidak rosak. Maka begitulah para sahabat radhiyallahu anhum, begitu mereka mentakzimkan Nabi SAW. وقال أنس رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره سيدنا أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bercerita pada satu hari Nabi SAW dihidangkan dengan susu. Maka susu itu telah dicampur dengan air. Nabi minum susu itu dan setelah Nabi minum, Nabi nak berikan kepada orang lain yang berada di keliling Nabi SAW. Ketika itu di sebelah kanan Nabi ada seorang Arab Badui. Di sebelah kiri Nabi ada Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Nabi bagi susu itu kepada yang sebelah kanan Nabi, iaitu Arab Badui itu, sambil Nabi berkata ke kanan dan ke kanan. Maksudnya kalau untuk kita memberikan, edarkan air ataupun makanan itu, hendaklah kita berikan yang di sebelah kanan kita. وجاء في بعض الروايات في بعض الوقايع أنه استأذن الذي عن يمينه أسقي أو لا شك قال ما أثر بنصيبي من فضلتك أحدا فأعطاه إياه. Dalam peristiwa yang lain, Nabi SAW telah minum air, maka setelah minum air ataupun susu itu, maka di sebelah kiri Nabi ada seorang sahabat yang besar. Dan di sebelah kanan Nabi seorang anak kecil. Maka Nabi minta izin untuk bagi air itu ataupun susu itu kepada yang di sebelah kiri, minta izin daripada yang sebelah kanan. Tetapi anak kecil yang di sebelah kanan itu berkata, "Ya Rasulullah, ini air lebihan minuman tuan. Saya tak akan berikan kepada sesiapa pun lebih daripada saya. Saya dulu yang akan minum air itu, sebab itu adalah air lebihan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." وقال سهل بن سعد عند أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه عن يمين غلام عن يسار الشاه فقال وما تأذن لي نعطي هؤلاء؟ قال والله يا رسول الله أوثر بنصيبي منك أحدا فدله في يديه وسقى من الخد وسقاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في البخاري. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu hari Nabi SAW sedang minum, maka di sebelah kanan Nabi ada seorang anak kecil, di sebelah kiri Nabi ada seorang sahabat yang besar. Maka setelah minum, maka Nabi minta izin daripada anak kecil yang di sebelah kanan Nabi,
bolehkah saya bagi dulu minuman ini kepada yang di sebelah kiri saya? Maka anak kecil yang di sebelah kanan Nabi itu berkata, ya Rasulullah, saya tak akan dahulukan orang lain untuk minum air lebihan tuan, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bagi kepada anak kecil itu bekas minuman itu. Nabi kata, ambil lah. Maka Nabi berikan kepada dia. Kisah ini juga telah diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari.